Muda Jaya Group Berhad memperoleh kebenaran Mahkamah Tinggi untuk menggulung THB Power Sendirian Berhad selepas syarikat tenaga bebas itu sekali lagi gagal menjelaskan bayaran tranche terakhir berjumlah 27.9 juta ringgit. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, Muda Jaya berkata bayaran itu sepatutnya dibuat sebelum 28 Januari 2026 di bawah pengaturan penyelesaian namun tidak diterima. THB Power sebelum ini mengakui berhutang sebanyak 52.67 juta ringgit kepada Muda Jaya Corporation Berhad, anak syarikat milik penuh kumpulan. Ini merupakan kali kedua THB Power gagal menjelaskan tranche terakhir selepas terlepas tarikh akhir pada 29 Ogos 2025. Mahkamah Tinggi pada Rabu lalu membenarkan petisi gulungan yang difailkan Muda Jaya pada Februari 2025. Petisi itu berpunca daripada tunggakan bayaran 60.63 juta ringgit bagi kerja-kerja penyediaan tapak yang disiapkan Muda Jaya pada Jun 2022 untuk projek loji jana kuasa gas berkapasiti 1,200 megawatt milik THB Power di Gurun, Kedah. Kes ini sekali lagi mengingatkan bahawa kegagalan melunaskan hutang projek besar boleh membawa kepada tindakan undang-undang yang drastik.